Okay, so Nisa nak tunjukkan dekat korang lagi cara untuk nak withdraw daripada games ni. So basically games ni memang Nisa dah banyak kali withdraw lah. So kalau korang tengok withdrawal history ni, paling latest pun Nisa withdraw pada 29 Jun. Before tu 18 Jun. Before tu lagi bulan 5, bulan 4, bulan 3. So korang boleh tengok lah Nisa punya withdrawal history. So memang sangat banyak Nisa dah withdraw daripada games ni. So korang boleh tengok kat sini. Kita boleh sekarang ni Nisa ada RM980 yang Nisa boleh withdraw. Tapi Nisa tak withdraw lagi. Macam mana untuk kita nak withdraw? Korang tekan je dekat arrow tu. Okay. So dekat sini kan, contoh kalau kita withdraw RM100, tapi tak semestinya payment amount ni korang akan dapat 100 tau. Macam mana nak dapatkan full amount adalah dekat persen ni. Korang boleh tengok kat persen ni. Kalau dia 100%, barulah korang akan dapat full amount tersebut. Okay, sebagai contoh macam sekarang Nisa berada pada 80%. So Nisa nak dapatkan 100% ni. Tekan je button eliminate bacteria. So dah tekan lagi. So korang boleh tengok kat sini 100% withdrawal ratio. So kalau dah 100%, kita dah boleh cash out dah. So tekan je button cash out. And then korang tengok kat sini expected to arrive within 24 hours. So dekat withdrawal history ni korang boleh nampak RM100 tengah processing lah. Okay. So sekarang ni Nisa ada lagi balance RM980. Kita boleh cash out lagi. So korang boleh tengok kita ada amount RM20, RM50, RM80 sehinggalah RM100. So since Nisa ada 900 lebih, so Nisa akan withdraw sebanyak RM100. Tekan je button withdraw now. Macam Nisa cakap tadi, kalau RM100, payment amount tak semestinya full. So yang ni RM1. Kenapa? Sebab Nisa baru ada 1%. So untuk nak dapatkan RM100, kita kena eliminate bacteria sampailah dia dapat 100%. Okay. So repeat balik step yang kita buat tadi. So just eliminate bacteria tu. And then tengoklah berapa persen yang kita akan dapat. So ni nanti Nisa akan eliminate lagi once dah dapat portion ni. Alright. So itu sahaja cara untuk kita nak withdraw daripada games ni. Nisa dah tunjukkan banyak sangat video untuk colour sort ni. So kalau sesiapa yang berminat nak cuba, korang boleh klik sahaja link yang Nisa dah letakkan dekat bawah ni. And korang try sendiri, okay? So jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.